Kebodohan golongan gay yang menyokong Islam memang takkan pernah membuat saya jemu. Sebab anda tahu apa yang berlaku bila golongan Islamis jadi majoriti di sesuatu bandar. Salah satu perkara pertama yang mereka lakukan ialah mereka mengharamkan hak LGBTQ. Kerana mereka percaya anda patut dilempar dari BANGUNAN hanya kerana mempunyai orientasi seksual yang tidak selari dengan kepercayaan agama mereka. Perlu diingat juga bahawa kepercayaan agama mereka tentang tingkah laku seksual sangat tidak wajar. Maksud saya, lihat sahaja pemimpin mereka dan kanak-kanak berumur 9 tahun yang dikahwininya lalu memberitahu orang ramai bahawa perbuatan itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Tapi saya menyimpang. Anda lihat, bukan sahaja golongan Islamis menggunakan golongan gay pro-Islam ini untuk meraih kuasa dan kemudian mengharamkannya, mereka juga mengakuinya secara terbuka. Malah, anda juga ada orang seperti Zoran Mamdani yang mengakui bahawa mereka menggunakan golongan liberal untuk kepercayaan Islamis mereka. Tetapi pertama sekali, mari kita lihat dengan cepat. Katakanlah Hamtramck. Dalam hanya satu dekad dari 2010 hingga 2020, populasi Hamtramck meningkat sebanyak 27%. Hampir sepenuhnya disebabkan oleh imigrasi Muslim. Bandar itu menjadi majoriti Muslim, memilih kerajaan yang semuanya Muslim. Dan pada tahun 2023, 6 ahli majlis bandar Muslim itu mengharamkan bendera kebanggaan daripada dipasang di harta awam. Apabila Muslim menjadi blok dominan dalam Parti Demokratik, golongan kultus LGBTQ akan menjadi yang pertama disingkirkan. Dan ia pasti akan menjadi sangat lucu atau menyedihkan untuk ditonton. Tetapi, kita akan menguasai dunia dalam dua batu lurus. Jadi ia agak tersembunyi. Jadi ia tidak terlalu jelas. Tunjuk perasaan besar-besaran terhadap resolusi yang dicadangkan. Diikuti dengan pertunjukan kasih sayang secara terbuka. Saya memang setuju untuk menurunkan bendera kebanggaan gay. Sebab tahu tak, biar saya beritahu sesuatu. Ini Amerika. Saya ada hak untuk kata saya tak setuju dengan bendera kebanggaan gay. Kalau sesiapa ada masalah dengan itu, mereka boleh pergi cari hal lain. Resolusi yang dicadangkan oleh Datu Bandar Protem Muhammad Hassan menyatakan bandar ini tidak akan membenarkan sebarang bendera agama, etnik, kaum atau politik, atau bendera kumpulan orientasi seksual dikibarkan di harta awam bandar. Satu-satunya bendera yang dibenarkan ialah bendera negeri dan bandar di Amerika, bersama dengan bendera negara lain dan bendera tawanan perang. Saya berpindah dari California ke Hamtramck. Itu memang sangat jauh. Dan saya lakukannya kerana saya fikir ia adalah sebuah komuniti yang pelbagai. Anda tak nampak keluarga saya berdiri di situ, meletakkan bendera dan berkata, saya akan paksa anda telan bendera Lubnan. Anda simpan bendera anda. Anda nak letak di rumah anda? Letaklah di rumah anda. Jangan letak di harta milik bandar dan jangan letak di sekolah kami. Mudah dan ringkas. Sekarang, perdebatan sama ada bendera awam hanya patut menunjukkan sokongan kepada Amerika atau boleh mempunyai agenda politik di sebaliknya adalah satu perdebatan yang masih berterusan dan kita boleh bincangkan tanpa henti. Namun, intipatinya di sini ialah orang-orang ini datang, mereka menjadi majoriti dan dalam beberapa minit sahaja, inilah yang mereka lakukan. Inilah yang mereka lakukan. Mereka merampas hak gay yang paling asas kerana mereka tidak berminat dengan hak gay. Dan sekali lagi, kita akan tonton video Mamdani ini sebentar lagi. Tetapi ia sentiasa mengejutkan saya apabila orang-orang dungu ini masuk ke suatu tempat sambil berfikir dalam hati, tetapi kata mereka sayang kita. Apa yang mereka sebenarnya katakan ialah mereka berminat untuk menggunakan anda dan ketidakmampuan anda untuk berfikir sendiri untuk membuat anda datang, mengundi mereka naik ke tampuk kuasa dan kemudian menyingkirkan anda. Jadi, ahli majlis Parti Sosialis, sudah tentu, sayap kiri LGBTQ dan sebagainya, melawat sebuah kedai kebab untuk menunjukkan solidariti dengan komuniti Muslim dan dipukul kerana dia gay. Ada sesiapa di antara anda yang terkejut tentang perkara ini? Tidak, anda tidak. Amaran awal jika anda tidak suka melihat golongan gay dipukul. Orang yang baik, mereka sangat hebat, baik hati, terbuka, dan mesra. Ingat, orang yang mereka halau itu adalah seseorang yang cuba bertanding untuk jawatan awam, seorang ahli majlis Parti Sosialis dan dia cuba menunjukkan solidariti dengan golongan Islamis, pendatang, Palestin dan semua perjuangan mereka. Tetapi apabila orang-orang ini tidak lagi memerlukan anda, tahu tak apa yang mereka buat? Mereka tidak mengalu-alukan anda ke kedai kebab mereka. Tidak, mereka memukul anda dan menghalau anda, bukan kiasan. Elakkan. Saya sudah selesai.
Tolong. Diam. Maksud saya, ahli majlis sosialis gay ini memang bodoh. Sudah tentu dia bodoh sebab dia ahli majlis sosialis yang fikir dia boleh pergi ke parti Islamis. Tapi bukan saya saja yang fikir dia bodoh. Orang-orang ini pun fikir begitu. Dan itulah sebabnya mereka gunakan dia untuk melancarkan kempen mereka dan untuk dapatkan undi supaya berkuasa. Sebab mereka akan gunakan jumlah mereka yang ramai untuk masuk, gunakan liberal yang bodoh dan kemudian singkirkan atau pukul mereka bergantung pada hari dan perasaan mereka. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, ini bukan sesuatu yang saya dakwa sebagai teori. Ini adalah sesuatu yang anda dengar sendiri daripada kata-kata Datuk Bandar Sosialis Islamis Bandaraya New York sendiri yang mungkin anda perasan suaranya agak berbeza daripada yang anda kenali kerana dia adalah seorang pelakon penipu yang hanya cuba untuk menghancurkan Amerika. Saya rasa perkara yang menarik tentang komuniti kita di sini ialah saya rasa komuniti minoriti. Kerana kita tidak pernah mempunyai wakil, kita lebih terikat kepada identiti. Komuniti kulit putih, mereka telah mempunyai wakil sejak dahulu lagi. Jadi bagi mereka, ikatan mereka kurang kepada identiti dan lebih kepada ideologi. Maksud saya, kita ada ramai pengundi di sini yang menganggap diri mereka terlebih dahulu sebagai pengundi progresif. Jadi, kami mendekati mereka dengan bercakap tentang platform kami, platform progresif kami. Dan anda sangat betul bahawa anda perlukan orang tengah yang menjadi pihak yang dipercayai. Seseorang untuk memberitahu mereka supaya mempercayai kami, yakin dengan kami. Kami telah ada itu dengan Tiffany Chaban dan Cynthia Nixon. Secara terang-terangan berkata dalam sebuah video bahawa mereka menggunakan pemikiran progresif untuk memajukan ideologi minoriti mereka. Mereka menggunakan mereka dan mereka perlukan seseorang untuk membantu menjadi penghubung. Tetapi mereka menggunakan mereka untuk kebodohan mereka. Kebodohan yang sama yang membenarkan orang berpindah ke Hamtramck dan berkata, ya, kami sokong golongan gay. Sedangkan terdapat peningkatan populasi sebanyak 28% oleh golongan Islamis yang datang masuk. Dan sekarang awak terkejut bila awak undi seluruh barisan ahli majlis yang beragama Islam seperti seluruh kerajaan awak adalah orang Muslim dan mereka mahu hapuskan Pride. Dan awak bersorak, awak berciung di depan mereka dan awak fikir ia akan berjaya. Dan kemudian awak seorang lelaki sosialis yang tinggal di Sepanyol yang berkata, saya hanya akan tunjukkan solidariti saya kepada Palestin di mana mereka ada. Bumbung berusia 30 tahun. Tapi bukannya membaling buah, mereka hanya memukul awak kerana Kuba makan kebab. Dan kemudian awak betul-betul ada Datuk Bandar New York yang mendakwa perkara ini dan menerangkan bahawa beginilah cara Amerika Syarikat dan masih ada golongan gay yang menyokong Islam. Dan kawan-kawan, tolong jelaskan kepada saya kerana otak saya masih ada akal dan saya langsung tak dapat faham betapa bodohnya manusia boleh jadi. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.